Tes tes. Okay. Nama saya Muhammad Naufal, berumur 24 tahun dan saya yang paling last lah. Maksudnya saya yang paling muda dan saya masuk ke sini pada tahun 2022. Dan saya punya department Sales and Marketing. Okay. Anip ni, dia adalah orang yang pertama saya jumpa semasa dia kilang dulu sebab dia HR. Jadi saya jumpa dia dulu lah. So Anip ni dia layan memang sangat baik lah. Kiranya kalau ada apa-apa kita boleh harapkan dia bukannya seorang HR yang kita selalu baca kat media sosial apa bocorkan rahsia orang ke apa ke. Anip dia bukan macam tu lah. Saya boleh percaya dengan dia. Personality Anip ni dia memang family man lah. Dia akan utamakan keluarga dia dalam apa-apa pun hal. Contohnya setiap petang dia akan ambil adik dia apa semua. Kalau kita nak minta tolong sikit, time tu memang dah tak dapat lah. Sebab dia akan utamakan family dia. Itu salah satu benda yang saya respect pasal dia lah. Bukan semua orang ada rasa tanggungjawab yang macam tu. Tapi Anip ni dia bagus. Dia anak sulung dan dia memang dengar cakap parents dia. Kalau parents dia kata A, dia kena buat A. Kalau B, kena buat B. Contoh kalau dia nak kahwin dengan orang ni, parents dia tak bagi, memang tak dapat lah. Itulah Anip. Beza dengan saya. Kalau saya nak orang tu boleh kahwin sebab saya anak bongsu. Jadi parents saya kena utamakan saya punya pilihan lah. Kalau Anip hilang, macam saya cakap dia baik. Jadi kalau dia hilang saya tak dapat nak tumpang kereta dia. Tu benda first lah. Benda second, rasa sunyi lah sebab Anip dengan saya ni rapat. Jadi apa saya akan share dengan dia lah. Mengumpat pasal manager saya Faisal ke apa ke. Saya akan mengumpat dengan Anip dulu. Sorry Faisal. Manager bos. Bos. Bukan saya. Kalau Anip hilang, saya tak ada tempat orang untuk share pasal kerja. Bahkan pasal kerja ni, girlfriend saya pun banyak benda yang tak tahu. Anip lagi tahu banyak. Kesimpulannya, jangan hilang Net. Kalau nak hilang, biar aku hilang dulu. Nama saya Iqbal Hadi. Orang panggil saya Iqbal. Bekerja di sini sebagai videographer dan video editor. Berada di sini sudah 5 tahun, since 2020. Aiman kalau nak mula cerita pasal Aiman ni panjang sangat lah. Terlalu panjang. Kami berkenalan daripada zaman sekolah, bawa kepada masa lepas sekolah, bekerja sama-sama, bawa ke tempat belajar pun bersama-sama, sampai sehingga hari ini bekerja pun masih lagi bersama-sama. Susah semua benda nak buat macam apa ni Aiman kita lalui dia. Kalau nak cakap kenapa bersama-sama ni tak ada sebab yang spesifik, tapi keselesaan tu wujud sendiri antara satu sama lain dan tak ada isu antara kami. Betul. Okay. Benda special pada Aiman ni, dia sungguh. Dia seorang yang sangat bertanggungjawab. Daripada saya kenal dia bertanggungjawab dengan keluarga dia, dengan kerja pun dia mesti bertanggungjawab. Kalau nak cerita pasal bertanggungjawab dengan family dia ni, kalau latar belakang dia 3 orang, mak dia, kak dia dan dia. Lepas ayah dia meninggal, dia kira dia menggantikan tempat ayah dia lah dalam keluarga tu. So saya nampak macam mana dia treat mak dia, semua benda tu depan mata saya. So saya rasa dia memang seorang tanggungjawab lah. So no wonder bila masuk tu dalam dunia pekerjaan pun dia tak ada masalah nak pikul tanggungjawab yang lain-lain tu lah. Okay. Baiknya Aiman ni sampai saya nak recommend dia untuk jadi adik ipar saya sendiri lah. Dia baik lah, dia baik. Tapi pakai daya, kalau ada jodoh ada. Ni nampaknya macam tak ada jodoh. Dia pun dengan orang lain kan sekarang. Mungkin ramai yang tak dapat faham apa yang kami rasa, apa yang kami lalui. Lagi dalam usia kami yang masih lagi muda, masih lagi perlukan kasih sayang seorang entiti yang bernama ayah. Maybe dari situ berkongsi kisah yang sama, kehilangan ayah pada umur yang muda. So maybe dari situ kami ada persamaan antara kami yang orang lain tak dapat nak rasa. Walaupun yang lain tengok kami sekadar tak ada ayah, tapi kami saling mengerti perasaan antara satu sama lain bila tak ada ayah yang patut ada kat kami masa kami membesar. Maybe perasaan kalau Aiman tiba-tiba hilang ya. Maybe sekarang boleh kata kita gelak-gelak lagi. Saya sendiri gelak-gelak lagi ya. Saya sendiri macam bila masa dia nak hilang. Tapi saya percaya pada tibanya saat itu mungkin saya orang yang paling sedih. Kalau ikutkan daripada kami
belasan tahun bersama-sama dari zaman sekolah hingga kita belajar sampai ke kerja. Kami masih bersama di office, di luar office pun kami still melepak semua. So andai kata dia tak ada satu hari tu, memberi kesan juga pada hidup saya lah. Test mic. Nama saya Aiman Hakim. Saya berumur 25 tahun. Saya dekat sini bekerja sebagai videographer dan editor. Saya start masuk daripada tahun 2020 ke 2021 lebih kurang. Saya Iqbal. Asal Iqbal. Saya kenal Iqbal ni daripada zaman sekolah lagi. So, memang dah lama, start daripada 2013 sampai sekarang. Ifai Iqbal ni dia jenis yang pemurah, baik hati. Kalau tanya banyak-banyak kawan, Iqbal ni memang takkan dapat lah dengan orang lain. Salah satunya sebab dia family man. Saya boleh nampak benda tu sebab saya save nombor mak dia. Mak dia selalu update status WhatsApp pasal Iqbal. Ifai Iqbal masuk kerja, dia hantar mak Iqbal dulu. Lepas tu hantar makanan, ambil dekat KL, semua benda lah. Even kalau kereta mak dia rosak tengah jalan dekat KL pun dia sanggup datang. Tak kisah waktu, hujan ke tak hujan. Kalau dia ada kereta, dia bawa kereta. Kalau dia ada motor, dia naik motor. Itulah Iqbal. So Iqbal dengan kawan-kawan ni boleh ibarat macam dia ni abang, lebih kurang abang lah juga. Even saya ni lagi tua daripada dia sebab saya lahir lagi awal daripada dia. Tapi Ifai Iqbal ni ke abang-abang kan. So dia jenis care dengan kawan-kawan dia. Kalau Iqbal ni dia ingat semua birthday kawan-kawan dia. Tak kisah kawan-kawan sekolah ke kawan-kawan tempat kerja, memang Iqbal lagi ingat. Dekat tempat kerja pula dia seorang yang rajin. Kalau dia tak boleh buat something tu, maybe dia akan keep try benda tu lah, sampai jadi. Kalau Iqbal dia tu tak boleh nak imagine lah. Tapi kalau tanya dia nak belah dia sini sebab tak suka saya, memang tak kot. Sebab boleh tahu Iqbal perangai macam mana kan. Dia matang, so memang takkan belah sebab tu lah. Kau bayangkan Memang tak boleh bayang dia naik kali Iqbal tadi. Sebab Iqbal ni kawan yang rapat, memang best friend. Bukan dekat best friend daripada zaman sekolah, kenal daripada zaman sekolah, tapi rapat lepas habis sekolah. So sampai sekarang rapat. Kalau nak minta tolong apa, memang dalam kepala otak memang akan nampak Iqbal. Tengah kereta rosak, minta tolong Iqbal lah. Motor rosak, minta tolong Iqbal lah. Sampai tahap macam tu. So memang tak boleh nak imagine lah kalau Iqbal tak ada. Serius tadi. Kenapa tak try adik Iqbal? Cerita dia macam ni. Dia bukan tak nak, tapi disebabkan Iqbal dengan saya ni dah berkawan dah lama. So anak nampak yang macam mana cakap kalau contoh lah saya buat adik dia menangis, tak ke nanti Iqbal dengan mak dia nampak saya jahat lah macam tu. So tak nak lah. Sebab kalau dah masuk in relationship, mesti akan ada gaduh semua tu. So saya tak nak benda tu. Sayang Iqbal lagi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haris Daniel. Kawan panggil Haris. Umur saya 27. Saya berkhidmat di syarikat ni sebagai graphic designer selama 5 tahun. Mengenali Naufal, dia pekerja yang paling muda lah kalau diikutkan dalam tim kami tu. Dia beza umur dengan saya dalam 4 tahun je. Naufal ni kalau kita tengok tu, kalau kita kenal dia seorang yang ceria lah. Ceria macam kebudak-budakan sikit. Tapi saya rasa dia tu seorang anak yang terpilih. Sebab mak dia tu sakit yang tentang memori. Seorang anak yang kena jaga mak yang ada masalah memori ni, kalau kita fikirlah memang sangat susah lah. Dia seorang anak yang sanggup jaga, walaupun dia anak yang paling kecil, bongsu, sanggup jaga mak dia. Sewaktu dia bekerja juga, maksudnya dia bekerja dan jaga mak dia sama dengan ayah dia jugalah. So kalau kita tengok Naufal ni, ada konflik kat rumah, dia kena jaga mak, tapi dia tu nampak dia ceria. Memang tak nampak macam ada masalah. Dia pun tak selalu sangat cerita masalah dia. Dia tak nampak macam seorang yang ada masalah. Melihat dari sifat Naufal yang macam tu, yang selalu jaga mak, ada kesusahan macam tu, saya sangat menghormati dia. Walaupun dia lebih muda dari saya sangat menghormati dia sebagai seorang kawan dan juga rakan sekerja. Sebab saya percaya yang orang yang sanggup menjaga mak yang ada sakit yang macam tu memang akan dibalas dengan balasan yang sangat baik di akhirat nanti.
Saya memang tak boleh bayang kalau dia tak ada. Memang kita rasa sedih lah. Sebab contoh kalau kita gathering apa-apa ke, meeting apa-apa, kalau paling kita memang teringat. Kalau dia tak ada, memang kita akan perasan. Orang pertama yang kita akan perasan lah, Naufal mana? Macam Naufal mana? So saya rasa kalau Naufal tu tak ada, office ni jadi sunyi sikit lah. Sebab kalau dia tak ada tu, tak adalah dengar dia gelak-gelak kuat-kuat. Sedih lah. Tes. Nama saya Muhammad Hanif. Saya berumur 28 tahun dan sudah bekerja di Food Disney pada 18 Januari 2021. 1, 2, 3, 4, 25. So ini tahun kelima lah. Okey, saya asalnya sebagai department admin. Sekarang as graphic designer. Okey, cerita pasal Akram ni menarik. Akram ni orang dia pendiam. Kalau first time masuk kerja ni pun memang Akram yang sambut saya dululah. Dia sebagai supervisor, boleh katakan supervisor. Saya ni dulu kosong pasal admin atau apa-apa, dia yang tolong guide. Dia ni pendiam tapi dia ada isi. Dia bab-bab kerja dia laju. Seronok kerja dengan Akram ni. Akram ni walaupun kita nampak dia diam, tapi bila kita tanya dia jawapan dia tu bukan satu dua je, bukan satu dua patah perkataan. Dia akan hurai, so tak boring dengan dia walaupun orang nampak dia pendiam. Lepas tu Akram ni dia pantas buat kerja sebagai satu tim kan. Orang ni banyak benda macam kadang tak cukup tangan, kadang bahan pun tak cukup. Contoh, kita orang tengah kita fikir pasal mesin rumput, tiba-tiba tahu Akram ni dia ada benda-benda macam orang tak ada, dia ada. Dia ni orang yang sederhana. Kalau bab-bab solat apa ni pun dia jenis tegur. Dia tegur kawan-kawan. Dia perasan kalau siapa yang tak semayang lagi, dia akan tanya dulu, dah solat ke belum. Lepas tu bab-bab makan ni pun dia jaga. Dia tanya siapa yang belum makan, siapa yang dah makan. Dia memang kita orang punya, boleh kata ibu lah dalam tim kita orang ni, bab-bab makan ni. Akram pernah tak ada dan kita orang boleh adapt dengan benda tu. Tapi dia tak sama bila Akram ada. Nak kata Akram lebih baik ada daripada tak ada. Akram orang penting. Kita orang pun walaupun selepas kerja, kita orang satu tim, memang kita bukan sekadar kawan dalam kerja je. Kat luar pun kita orang stay keep in touch. Itulah kawan pentingnya Akram. Hai. Test mic 1 2 3. Okey. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Ipuan. Aku asal ni Teluk Panggung Garang. Dah kerja dengan KSM ni dah almost 5 tahun dah. Lama juga lah. Tapi hari ni aku bukan nak cerita pasal aku, tapi aku nak cerita pasal seorang yang aku rapat lah dalam syarikat ni. Memang semua orang aku rapat, tapi antaranya dia lah antara salah satu seorang nama dia Fatih. Yang mana aku kenal dia kerja sekali dengan kita orang semua pada tahun yang sama. Dan tu aku masuk tahun 2020, bulan 10, dia masuk bulan 11. Cerita ni bukan cerita yang sedih, tapi aku pun macam terharu sikit lah. Sebab yelah, cerita pasal kawan kan. Kawan yang banyak juga tolong aku dari segi pekerjaan, dari segi kerja, dari segi macam mana nak tolong orang semua kan. Apa yang aku impress lah dengan dia ni, dia ni seorang yang happening. Nak tengok dia marah pun susah lah. Dalam peratus dia nak marah tu, aku rasa macam 1% lah dia marah kan. Dia marah aku sebab tu aku kat Mekah hari tu, aku berak lama ke lah, dia marah sebab tu kerja masa aku berak lebih kurang 9 jam ke lah. Dia marah. Aku sebilik dengan Aiman, dengan Ibal, dengan je lah Fatih. Tapi yang paling marah tu Fatih lah. Tengok lah dia punya mood kan. Tapi aku okey lah. Tahu sebab salah aku kan. Tapi tak apa. Lepas tu aku minta maaf dengan dia. Dia pun okey sebab kat Mekah kan. Yang keduanya, dia ni memang kalau aku juga selalu tolong dia agak lah. Contohnya macam dia ni selalu terlibat. Kadang-kadang dia suka buat lab. Aku merepek dah. Aku dah merepek lah. Keduanya dia okey, tapi kadang-kadang ada benda pelik lah dia buat. Jalan bukan main lurus, tapi dia accident juga. Time dia accident tu, orang yang first dia call aku lah. Aku macam terharu juga lah. Aku datang tengok dia dalam keadaan sakit, bawa van tu untuk angkut sekali motor je, bawa dia pergi klinik. Okay lah, nasib baik tak berapa teruk lah. Okay.
Yang ketiganya, apa yang buat aku dengan dia rapat? Orang ni pernah buat satu bisnes lah, bisnes iaitu kopi mentah. Dari situlah kita orang nampak first sefahaman kita orang ni jadi rapat lah semua. Tu sajalah, mungkin nak cerita lebih takut benda tu jadi macam tak betul lah kan. Tapi benda tu betul. Pelik kan? Perasaan kau apa? Perasaan bila parti ni tak ada, aku rasa macam satu benda yang hilang lah daripada hidup aku. Sama seperti kawan lain, tapi parti ni kalau dia tak ada, aku rasa macam nak buat kerja pun susah. Macam lebih kurang macam putus cinta lah. Mandi tak basah, tidur tak lena, macam tu lah. Tapi tak teruk sangat lah, macam tu lah. Parti ni seorang yang, yalah, kalau dia tak ada ni, tak tahu lah macam mana nak ungkap dengan kata-kata. Benda ni kalau kawan baik, kalau tak ada, semua orang akan sedih. Sampai aku pun rasa macam tak tahu nak cakap apa. Sebab macam kita kehilangan seseorang yang kita sayang, siapa yang tak sedih kan? Aku pun sedih, orang lain pun sedih. Nak jadikan cerita, dialah orang yang terpenting dalam hidup aku lah. Test. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Zul. Saya bekerja dekat KHM ni dah hampir 5 tahun. Saya bermula daripada tahun 2020. Saya masuk dalam bulan 3 macam tu lah. Sampailah sekarang. Job saya sekarang ni sebagai designer. Ada jugalah buat editing sikit-sikit macam tu. Okey, nak bercakap pasal Ikuan ni, sebenarnya saya dah kenal dia lama dah. Sebab dulu time dekat universiti pun saya dah study dengan dia sekali. Jadi sebab dia masuk ke sini pun atas recommended saya. Jadi dia antara orang baik saya lah. Ikuan ni kalau orang yang first time tengok dia kan, mesti cakap budak ni mesti anak 3, anak 4 lah macam ni. Sebab dia punya muka yang matang dengan berjambang dia sekali. Orang ingat dia orang tua lah macam tu lebih kurang. Tapi sebenarnya tak apa, muda lagi, kahwin pun tak. Salah satu sebab kenapa Ikuan ni antara kawan baik saya lah, sebab yang pertama sekali dia memang kalau kita dalam susah apa, kalau kita nak minta tolong dia memang anytime lah dia akan tolong. Cakap bila contoh macam hari tu saya pancit kan, call dia, dia datang lah, dia cakap banyak lah. Dia lah tunda sampai ke kedai motor kan. Jadi itu saya anggap dia sebagai sahabat lah, sahabat baik. Lagi satu, Ikuan ni kalau dekat dalam grup kami ni, dia antara yang buat kecoh lah orang kata kan. Stiker yang bukan-bukan dia bagi, punchline dalam grup lah, tak salah kata lah, memang banyak lah. Banyak benda dia kongsi, banyak benda yang bagi grup tu tak sunyi lah. Kalau tak, grup tu mungkin agak sunyi sikit lah, kalau klik-klik sikit lah. Bila dia masuk, dia akan buat kecoh, orang lain semua seronok lah macam tu. Setakat ni kalau nak terbayang Puan tak ada dalam tim tu, saya tak pernah terfikir lagi. Sebab apa dalam tim tu? Sebab saya sekarang dengan tim dengan dia, jadi banyak kerjasama tu dengan dia. Jadi kalau andai kata dia hilang lah kan, satu kehilangan yang besar lah bagi saya dan tim saya lah. Sebab apa? Banyak benda yang dibantu, banyak benda yang dia tolong. Sebab kami saling memerlukan lah. Nak buat satu job tu kami saling memerlukan. Jadi kalau dia tak ada tu susah benda tu. Saya harap benda tu tak jadilah. Harap-harapnya kami bersama sampai bila-bila lah. Tak dikerja sebagai kawan. Macam tu. Tes. Banyak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Yusof. Lebih dikenali sebagai Faisal lah kalau dekat tempat kerja. Saya masuk kerja dekat sini, saya kira dah lebih kurang 8 tahun. Lebih kurang macam tu lah. Mungkin masuk tahun yang ke-9. Saya masuk sebagai editor menulis. Kemudian saya beralih posisi kepada pengurus pemasaran dan jualan. Dan yang terkini saya merupakan rakan kongsi perniagaan lah bersama dengan Khairul Hakimin Muhammad. Okay. Siapa yang saya nak cerita? Saya rasa saya nak cerita pasal Khairul Hakimin Muhammad yang juga namanya lebih mesra dengan sapaan KHM. Jadi mengenali KHM ni lebih kurang 8 tahun lah. Sebab saya masuk kerja memang ketika dan momen itulah saya baru berkenalan dengan KHM. Jadi mengenali dia, keutamaan yang dia beri adalah pada keluarga. Sebab saya tengok macam mana usaha dan apa sahaja yang dia lakukan, dia meletakkan keluarga itu di hadapan. Sama ada ibu dan ayahnya. Maksudnya apa yang dia nak buat mesti mendapatkan restu daripada mak ayah. Yang kedua adalah dia kalau boleh memang nak memastikan adik-beradiknya merasai apa sahaja kesenangan yang dia ada kat dunia ni. Dia memang kalau boleh tu adik-beradik pun dia nak tarik sama juga untuk rasa apa yang dia rasa. Itu lebih kepada apa yang membahagiakan dia lah. Kalau lah kita tengok pengalaman saya dengan dia, ada sahaja kelebihan dan keistimewaan yang sentiasa diberikan kepada adik-beradik. Dan itu kami sebagai pada masa itu adalah staff
dan juga kawan, kami melihat benda ni tidak ada apa pun yang kami nak cemburukan. Ini semua perkara baik yang saya rasa saya sendiri pun kalau boleh saya berada di tempat dia, dan kalau boleh saya ada peluang yang sama, saya pun nak buat benda yang sama, iaitu mengutamakan keluarga. Yang kedua, dia adalah orang yang sangat mengutamakan juga kawan-kawan selepas keluarganya, anak-anak, isteri dan sebagainya. Yang seterusnya adalah dia adalah orang yang mengutamakan kawan-kawan. Nak ceritanya betapa dia menghargai kepada kawan-kawan. Dia adalah orang yang sangat tak berkira bab makan. Saya sangat-sangat terharu, saya sangat-sangat menghargai apa sahaja pemberian, terutamanya dia tidak langsung berkira untuk beri ataupun belanja kawan-kawan makan. Tak kisahlah kawan makan itu kadang-kadang mahal ke, tak berapa nak mahal ke, ada sahaja peluang dan kesempatan, memang bab makan adalah benda yang dia sangat-sangat mengutamakan kepada kawan-kawan. Ada duit ke tak ada duit, dia akan cuba memastikan kawan-kawannya tak ada yang kelaparan, ataupun yang tak lapar pun dia suruh juga makan. Cakapnya betapa rezeki itu, saya faham apa yang mungkin dia buat semua ni adalah memahami kepada konsep keberkatan rezeki. Lebih banyak kita memberi, lebih banyak Allah juga beri kepada kita. Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, nak cerita pasal berkawan tentang Khairul Hakimin Muhammad ni, HM ni adalah dia selain daripada tak berkira bab makan, dia sangat mengambil berat apa sahaja yang berlaku kepada kawan-kawannya. Contoh macam kami bersepuluh ni, sampaikan setiap orang mesti bagi tahu perkembangan hidup, sampailah kepada nak kahwin bila, keluarga kita macam mana. Boleh dikatakan hampir semua ahli keluarga kami pun dia dah pernah ziarah. Maksudnya bukan sekadar hubungan itu, bukan sekadar antara majikan dan sebagainya kepada staf di bawah, tetapi dia dah lebih daripada itu. Kawan pun berkawan, berkeluarga pun berkeluarga juga. Menyambung silaturahim itu adalah perkara yang paling utama yang dibuat kepada kami. Jadi nak cerita kebaikan tu saya rasa terlampau banyak. Saya rasa mungkin video ini tak mampu untuk mengungkapkan betapa banyaknya kebaikan yang mungkin saya dan kawan-kawan saya yang lain nampak kepada insan bernama KHM ni. Tapi percayalah, apa sahaja yang dibuat, kebaikan-kebaikan itu yang kami terima, dan kebaikan-kebaikan sama yang kami belajar dan kami cuba untuk sampaikan dan sebar luaskan kebahagiaan itu. Mudah-mudahan dengan apa sahaja yang dibuat, Allah balas dan rahmatilah apa sahaja yang dibuat kepada kami. Adakah saya terbayang untuk pernah hilang kawan? Sejujurnya saya nampak kita akan hilang kawan ni ada 3 benda je. Yang pertama adalah Allah. Maksudnya Allah itu yang boleh menarik nyawa seseorang, sampaikan kita tidak lagi dapat berurusan ataupun berhubungan dengan orang tersebut. Yang kedua adalah diri kita sendiri. Maksudnya kalaulah ibaratnya silaturahim itu ibarat tali kan, kalaulah kita sendiri yang melepaskan tali, satu kita pegang, satu kawan kita pegang, kita lepaskan, maksudnya kita boleh hilang kawan sebabkan atas kita sendiri. Sama ada kita berlaku pengkhianatan, kita bercakap yang bukan-bukan di belakang, kita mengkhianatilah hubungan persahabatan itu, dia boleh terputus. Dan yang ketiga, kawan kita sendiri. Maksudnya kita dah pegang tali, tapi kalaulah dia nak beransur pergi atas sebab yang tertentu, mungkin khilaf itu datang daripada kita ataupun dia sendiri dah rasa tak selesa dengan kita, itu juga boleh berlakunya perpisahan. Tapi apa yang saya pandang dan saya pegang, perhubungan ini kadang-kala dia bermula dengan tidak ada apa-apa. Sebagai contoh, saya masuk kat sini bekerja adalah dalam keadaan kita sekadar menjadi diri kita. Kita tidak cuba untuk menjadi orang lain, kita tidak cuba untuk berlakon baik, kita cuma menjadi diri kita. Dan apabila adanya titik persefahaman kita dengan kawan, maka dia akan berlakulah proses yang mana kita kata bertukarnya daripada kawan menjadi kawan baik. Jadi KHM saya boleh katakan selain daripada insan yang pernah membawa saya dalam dunia pekerjaan ni, saya juga melihat dia sebagai kawan baik kepada saya lah. Jadi saya tak pernah membayangkan untuk hilang, dan kalau boleh saya tak nak bayangkan pun untuk hilang. Macam kita jugalah, orang tanya bila kita tua nanti nak buat apa dan sebagainya, saya tak nak fikir lagi, sebab benda tu adalah benda yang bukan kita nak. Kita tak nak momen-momen tu berlaku. Kalau boleh kita tak perlu pun nak hadap. Tapi kalaulah benda itu berlaku, saya rasa saya akan kehilangan seorang kawan yang sangat baik, seorang kawan yang sangat menghargai kita, sangat tidak meletakkan kesusahan atas apa sahaja yang kita hadapi itu, ataupun pertolongan yang kita perlukan itu menganggap sebagai kesusahan. Baiknya ia adalah peluang untuk kita berbakti kepada kawan. Jadi kalaulah dia tidak ada, saya rasa mungkin ada bahagian-bahagian dalam hidup saya yang akan menjadi sunyi, akan terasa serba kekurangan dan serba tidak kenalah kalaulah momen itu berlaku. Dan saya mengharapkan semoga apa sahaja persahabatan yang berlangsung ini, ia berada dalam keadaan baik. Kita saling memerlukan, kita saling bertolak ansur, kita saling menghormati, nasihat menasihati. Itu yang paling penting. Bukan kita tak nak kata Allah boleh uji kita dengan kehilangan, tapi kita berusahalah supaya Allah sentiasa memegang hati-hati kita agar hubungan baik sama kita, terutamanya kami ini 11 orang ini bersahabat baik di dunia dan juga di akhirat.
Nama saya Muhammad Akram bin Badri, boleh panggil Akram saja. Umur saya 32 tahun. Saya dah lama juga di sini. Saya masuk dalam Februari 2020. Sekarang 2025, dah dalam 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Ada 1 tahun tu, sebenarnya 2022 atau 2023 lah. Dalam 1 tahun saya keluar daripada company ni atas sebab kewangan jugalah. Sebab saya dah berkahwin, jadi saya perlu survive untuk teruskan hidup lah. Saya di sini saya bekerja sebagai admin. Okay, saya akan ceritakan seorang sahabat saya yang bernama Harid. Saya berkenalan dengan dia pada tahun 2021 dalam bulan Januari juga. Saya kenal di kilang Wang Kukis dulu. Dia bekerja sebagai graphic design. Kalau kita tengok dia dari segi perwatakan dan juga perangai dia lah, dia seorang yang pemalu, pendiam. Badan dia agak tegap-tegap sikit lah. Tapi kita senang untuk approach dia, senang untuk kita bercakap dengan dia. Hari ni walaupun dia pendiam, walaupun dia pemalu, tapi dia memang ambil tahulah tentang semua yang berlaku dalam masyarakat ni juga. Ada kalanya dia datang jumpa untuk saya, tanya khabar dan sebagainya lah. Perasaan sekiranya saya kehilangan seorang kawan yang bernama Harid ni, memang sangat sedih lah. Sebab salah satunya dia sahabat baik juga. Bila kehilangan seorang kawan, bayangkan macam mana. Dia besar, dia juga sadar, tiba-tiba tak ada. Macam mana tu? Kemudian saya akan rasa kosong lah. Bila tengok bilik sebelah, bila tak ada, macam mana perasaan tu kan. Jadi samalah sedih juga. Test mic, 1, 2. Baik, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Fatih bin Arifin. Berumur 33 tahun untuk tahun ini. Sudah bekerja di syarikat ini. Tahun ini termasuk tahun kelima. Alhamdulillah. Di sini saya sebagai business executive. Alhamdulillah, sangat-sangat seronok bekerja di syarikat ini dan dengan kawan-kawan semua. Baik. Zul Hilmi. Saya dan Zul Hilmi kenalan pada tahun 2020 juga sebab kami masuk pada tahun yang sama. So ini tahun kelima kami bersama dan panjang 5 tahun ni kami memang berada dalam department yang sama. So sampai sekarang ni saya ada seorang lelaki rakan Ikhwan. Saya nanti pada hari ini tentang Zul Hilmi. Zul Hilmi bagi saya seorang rakan yang sangat baik. Kami berdua seorang bapa dan sekarang pun memang ada anak berdua. So kalau cerita tentang Zul Hilmi ni, hubungan tu memang kita connection tu sebagai bapa ke bapa dan rakan ke rakan. So memang sangat dekat sangat hubungan tu. So perwatakan Zul Hilmi ni sendiri, dia seorang yang committed dalam kerja dia. Kalau apa-apa bantuan yang perlu diperlukan pun sangat-sangat membantu daripada saya dan juga pada rakan-rakan yang lain. Saya bersyukur dapat kenalan dengan Zul Hilmi, pun kita panggil dia Zul. Kalau kat kampung panggil lain lah kan, tapi kita kat sini Zul. Zul. So kalau dengan Zul memang sangat-sangat selesa, sangat membantu. Saya ucapkan pada Zul Hilmi, pada Zul, Zul, selamat Hari Raya Zul. Maaf saya batin atas apa saja kesilapan ataupun kenalan kita selama ini. Selama 5 tahun kita bersama, doakan agar berjaya bersama kita bersama-sama lah di syarikat ini. Zul memang seorang yang boleh kata pendiam lah. Antara rakan-rakan yang kita semua, dia paling pendiam. Dan kalau kita tengok ekspresi muka dia, sentiasa senyum je. So susah lah nak tengok dia marah ke apa kan. Memang senyum selalu. Dan dari segi hubungan kekeluargaan tu memang dia kuat sangat dengan dia punya keluarga sendiri, keluarga bah mertua. Even kalau perlu pulang last minute ke kampung pun sebagainya, memang dia utamakan keluarga dia terlebih dahulu. Dan sebabnya kampung dia jauh di Kedah. Jadi bagi saya dia punya pengorbanan tu untuk tinggal jauh dengan keluarga di Kedah dan ambil masa beberapa bulan baru boleh balik ke Kedah untuk jumpa dengan keluarga. So pengorbanan tu memang bagi saya sangat kuat lah dalam perwatakan Zul sendiri. Tahun lepas Zul kehilangan abang dia. Jadi pada ketika itu saya berada di rumah dan dapat panggilan daripada rakan saya. Dia nak ajak saya balik ke Kedah sebabnya dia baru dapat berita Zul kehilangan abang. Dan kami juga dapat tahu Zul nak bergerak sendiri, maksudnya dari rumahnya di Lai nak pulang ke Kedah seorang diri ketika itu. Sebab ketika itu dia punya isteri dan anak dia berada di kampung. Jadi Zul tinggal seorang di Lai dan dia sendiri nak pulang ke Kedah seorang diri, memandu. Tapi kita sebagai rakan yang rapat, kita tak
tak sanggup lah kita nak biarkan dia seorang diri. Jadi kita pun memberitahu yang kita nak sama-sama bawa dia pulang ke Kedah. Abangnya baru saja meninggal, jadi kita tidak mahu dia berseorangan sendiri untuk drive seorang-seorang pulang ke Kedah. So perasaan tu akan jadi bercampur bau ketika memandu pulang ke kampung. So saya rasa untuk dari segi itu Zul dia faham tanggungjawab dia dalam keluarga, dan abang yang baru saja meninggal, semangat untuk pulang tu memang ada dan dengan campur bau perasaan sedih dan sebagainya. Tapi kita sebagai kawan membantu, dan saya nampak hubungan ataupun semangat kawan dan juga hubungan kekeluargaan tu memang sangat rapat dalam kejadian yang berlaku tu lah. Sebab tu saya yakin hubungan kekeluargaan Zul dengan keluarga dia, dengan hubungan mertua memang sangat-sangat baik. Perasaan tu akan sedih bagi saya sebab saya kehilangan seorang rakan yang sangat baik satu, seorang rakan yang sangat membantu, seorang rakan yang sangat penyayang dengan keluarga, dan seorang rakan yang sangat-sangat akan rasa kehilangan tu lah bila dia tak ada. Tes. Saya Khairul Hakimi Muhammad, berasal dari Mentakap Pahang, sekarang meletak di Bandar Baru Bangi. Nak kata saya lead tim ni, bolehlah kata macam tu. Tapi kami sama-sama dah 11 orang dalam menjayakan sebuah agensi untuk penyediaan konten, community marketing, pemasaran secara menyeluruh untuk syarikat-syarikat, artis, ikon atau sesiapa yang memerlukan kami lah. Okay. Cerita tentang Faisal ni, dia mula datang dalam beberapa tahun lepas, 7 ke 8 tahun lepas. Datang sebagai copywriter sebenarnya. Ada interview, kemudiannya dia diterima masuk lah sebagai salah seorang tim. Jadi pada awal lagi, Faisal ni memang seorang yang agak tegas lah berbanding dengan orang-orang lain. Dia memang ketidakpedulian dia terhadap perkara-perkara yang remeh tu tinggi lah. Dia memang sentiasa fokus dengan apa yang dia nak buat. Lebih daripada tu, dia memang sangat suka mengambil gambar daripada awal lagi. Dia memang cakap dia dah buat part time. Dia bukan sekarang baru buat part time. Dia memang dah lama dah buat. Semasa sebelum dia menyertai pasukan kami pun, dia dah buat lah. Dia dah ada kamera dia sendiri. Sehinggalah sekarang dia dah besar dengan nama Fotoskopi tu. Faisal ni diam je orangnya. Dia tak bising-bising pun. Dia memang orang yang tenang, tegas, tenang. Kalau dia tak suka, dia cakap dia tak suka. Kalau dia suka, dia suka. Daripada awal lagi saya memang kenal dia sebagai orang yang sangat suka bersukan. Cuma beberapa tahun ni sahajalah baru saya dapat sertai. So sebelum-sebelum ni kalau dia dengar sahajalah dia bersukan. Dia pergi buat, dia main futsal dan internet sebagainya. Sekarang kami dah bersama dengan dia untuk berbuat apa sahaja yang dia suka, dan dia juga menyertai kami untuk dia sertai apa yang kami suka. Orang Kedah sekarang dah anak 2. Sekarang bukan sahaja dalam satu pasukan, dia juga kawan baik saya. Istimewa Faisal ni sepanjang berkawan dengan dia tak pernah burukkan orang, dan dia tak pernah judge orang. Dia bukan sahaja percaya oleh saya, dia percaya oleh satu dan dia juga bukan dia percaya oleh kami saja, dia juga percaya oleh orang rumah saya. Itu benda yang sangat penting dalam persahabatan kami. Faisal ni unik. Saya orang yang sangat sukar berkawan, saya orang yang sangat sukar bergaul, termasuk saya 11 orang. Boleh dikatakan saya rasa semua orang bersetuju benda yang sama. Dia yang paling rapat dengan saya. Semua orang berkawan je dengan saya, tapi dia betul-betul rapat lah. Malah orang rumah saya pun boleh minta tolong daripada dia lah, Faisal ni. So nak cakap dia istimewa, 10-10 istimewa. 10-10 tu adalah istimewa. Cuma dia jauh lebih rapat lah. Dia sentiasa ada lah. Saya rasa semua orang tahu yang di mana ada Faisal ada saya, di mana ada saya ada Faisal. So kami memang sentiasa travel bersama. Ke mana-mana pun kebiasaannya memang kami bersama. Amat sukar untuk tengok kami dalam direction yang berbeza. Memang kami berdua sentiasa bersama lah. Rezeki kami berdua ni bersama ni yang lebih banyaknya selepas tumbang sebenarnya. Selepas bisnes saya tumbang dulu. Dan kebersamaan Faisal ni bermula daripada projek Maidin, yang mana tiba-tiba dia berusaha sangat-sangat untuk jayakan projek sampai tukang jaga lori 2-3 batu yang sebagainya dapat dekat tutup. Sudah fikir saya memang dah tak boleh kehilangan. Apabila bisnes tumbang, saya betul-betul tak sangka dia akan stay. Dan saya dengar daripada orang lain, dia akan cakap orang lain nak pergi, pergilah, tapi dia, kalau dia pergi, dia akan jadi orang yang terakhir untuk pergi. Biar dia yang jadi yang terakhir bersama dengan saya. Itu benda yang buat saya betul-betul rasa dahsyat. Dan jujur saya cakap, saya memang tak boleh kehilangan dia. Takkan boleh kalau tak ada. Ya, susah. Sebenarnya tak ramai orang tahu benda ni. 12 Mac itu hari saya ke Malang dan saya rempuh kereta dekat depan. Ada benda yang berlaku lah. So pada waktu tu saya terus tak boleh bawa kereta sebab saya tak boleh. Dan dalam ramai-ramai orang, isteri saya hubungi dia lah.
dan tiba-tiba esok pagi ni dia dah ada kat depan rumah. Untuk dapat orang luar yang bukan darah daging bantu saya, kemudian bawa saya ke mana-mana, kemudiannya ada trip, selepas tu ada trip ke Norway yang sangat jauh, yang saya sangat yakin saya tak boleh pergi dah, saya sangat takut dengan negara kemalangan tu lah. Tapi Faizal sangat tenang dan saya berlaku lagi sekali panic attack dalam flight, dan dia boleh tenangkan saya dengan sebaik-baik. Dari segi momen, untuk dapat momen seorang kawan yang jaga aib kawan dia, yang jaga semua tentang kawan dia, susah nak dapat orang yang seperti Faisal. Banyak momen manis kami masa travel. Dia menghidupkan saya balik pada fan Manchester United. Kalau dulu-dulu dah tak ada, dia memang hidupkan saya banyak benda. Saya sangat suka main badminton, dah lama tak main badminton, bertahun-tahun dia hidupkan balik. Tapi dalam momen yang paling besar yang saya pegang baru-baru ni adalah saya betul-betul tak sangka yang dia boleh memahami dan boleh bersama saya sehinggalah saya makin lama makin okey dari segi serangan panic attack dan sebagainya. Saya ada kerisauan tentang tentang Faisal ni. Saya tahu semua orang tahu yang dia memang istimewa pun di samping saya dan juga keluarga. Tapi semua orang kena tahu 10 orang ni istimewa dan saya takkan boleh hilang seorang pun. 10 tu istimewa.